Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita bertemu lagi dalam channel saya Via Aira. Oke guys, selamat petang. Oke, sekarang nih saya tengah masak untuk kita nak makan ambuyat. So tak ada plan apa-apa. Tadi kita pergi belikan. So kita sekaligus belilah ambuyat. Lama tak makan ambuyat kan. Hari itu bulan puasa, sekali kot makan ambuyat. So petang ni kita nak makan ambuyat. So sekarang ni saya tengah masak untuk dia punya rempah bahan tumisan dia. Macam biasalah guys, bawang, lepas tu ada sedikit cili, lepas tu letak bawang serai, serbuk kunyit dengan serbuk cili tadi. So yang ni kita tumis dia sampai dia pecah minyak. Biasa aja kita buat macam asam pedas macam tu. Ni saya tambahkan sedikit minyak untuk pecahkan bahan supaya bahan-bahan yang saya tumis tadi bahan yang saya kisar ni tadi dia masak dengan elok lah. Kalau terlalu sikit minyak pun tak best juga kan, dia macam dia tak masak dengan sempurna. Macam tu lah lebih kurang. Aduh, tergagap-gagap pula saya nak cakap ni, stuck. Kita kacau dia dulu sampai dia betul-betul dah macam pecah minyak. Kita punya bawang tadi serbuk cili dengan serbuk kunyit tu dia sebati dengan bawang apa semua tu. So kita akan buat next lagi. Proses masak ni dia mudah aja guys, tak lama mana pun, tak sesusah kita nak buat masakan yang lain. Okey, yang ni saya masukkan sedikit air lagi untuk bagi dia pecah minyak lagi satu kali. Kebiasaannya kalau saya masak memang selalu macam ni lah. Saya masak kari ke, saya masak sambal ke, saya lebih fokus kepada proses ni, bawang, segala rempah apa semua. Dekat sini dia makan masa sedikit supaya masakan kita tu dia masak dengan baik. Satu, lepas tu contoh kalau kita masak kari atau apa semua, kari kita akan tahan lama, dia tak cepat basi apa semua. Dia penting ke proses yang ni lah, menumis ni sebenarnya, sebab kita berguna bahan-bahan mentah kan, macam cili, bawang apa semua tu. Lepas tu rempah tu kita kena betul-betul balance dengan semua benda tu. Dia dah elok, ada pecah minyak, baru kita akan pergi ke next untuk bahan utama dia. Contoh kita nak masak ikan ke, masak ayam ke, macam tu lah. Itulah sedikit yang saya buat. Tapi kalau kita tak guna rempah atau apa semua macam ni, macam kita nak rebus, dan kita buatlah cara merebus. Tapi kalau kita nak buat cara macam ni, kita kena tumis dia betul-betul. Okay, sedikit lagi dia nak pecah minyak dia ni guys. Tengok dia punya tepi-tepi tu, air yang kita letak tadi pun dia start surut. Cuma kita kena kerap kacau dia lah, sebab kalau masak pagi kuali macam ni dia akan cepat hangus dekat bawah tu. So, kita tak nak dia hangus. Tengok dia punya tepi-tepi tu, dia ada keluar macam merah-merah tu kan, daripada cili kita tadi tu dengan serbuk cili. Okey, ni kita masukkan air secukupnya sebab kita nak masukkan ikan nanti.
supaya ikan kita tenggelam dengan elok. Sedikit lagi. Okey, dah cukup. Yang ni saya tak pakai ni tau, asam keping, sebab asam keping saya tak ada, saya cari tadi tak ada. So kalau kita nak pergi kedai lagi macam lambat lagi lah kan. So tak apalah, kita guna dengan asam Jawa je pun boleh. Okey, sebelum tu saya masukkan dulu saya punya bunga kantan ni. Saya pakai 1 biji bunga kantan sebab kita tak masak banyak juga kan. So ini pun dah banyak tu sebab dia besar. Kita tunggu dia mendidih. Lepas dia mendidih nanti baru kita masukkan ikan kita. Itu saja, sangat simple. Saya tak letak bahan yang macam-macam. Ini saya masukkan sedikit air asam Jawa untuk dapat dia punya masam. Okey, kita nak masuk dia punya perasa lah supaya kita punya ni cepat boil. Kita masuk garam, perasa apa semua, dia akan cepat mendidih kalau ada garamnya. Letak aji sedikit, ikutlah selera masing-masing kan. Ni saya guna secukup rasa aji dengan garam, itu saja. Okey, yang ni embuyat dah siap dah tadi, gaul embuyat. Nah ni 1 paket yang RM5 punya dah settle dah embuyat ni. Kita tunggu kita punya kuah tu je lagi. Okey, ni dia dah mendidih dah guys. Kita masukkan sedikit asam Jawa lagi, bagi dia masam lagi sikit. Okey, kita masukkan kita punya ikan. Dia dah mendidih elok dah. Sekejap ya guys. Okey, ni ikan ada 4 ekor, masukkan. Bismillah. Okey, cantik. Nah, cun-cun dia. Biarkan dia mendidih dalam beberapa minit. Nanti kita rasa sikit. Kalau dah cun, okey, dah selesai. Kita boleh tutup api dan makan. Simple je guys. Wangi bau bunga kantan tu. Kita bagi dia tenggelam sikit dulu guys. Dia punya rasa ada masam, manis semua. Kita balikkan dulu. Masya Allah, tak sabar nak makan. Tutup dulu supaya dia mendidih dengan elok. Lepas tu semua uap apa semua tu cepatlah dia masak. Okey. Tapi proses untuk masak ikan ni dia tak terlalu lama lah. Dia tak macam ayam, sebab kalau ayam lebih sikit masak. Tapi kalau ikan ni dalam 5 minit macam tu, 10 minit macam tu okey dah. Ikutlah kuantiti banyak mana kan kita masak. Tengok dia mendidih.
sekali-sekala tuh kita tengok lah, cek dia guys, takut dia overcook pula ikan kita nih kan. Tapi kalau udah masuk ikan macam ni, seeloknya kita slowkan lah api, oke, supaya dia masak dengan slowly. Lepas tu macam isi ikan tuh dia tak pecah macam itu kan. Kita gaul dia slow aja guys. Tuh, ini dia dah nak masak dah nih guys. Nah, yang tuh tangan gaib tuh kita nak buat sos untuk pembuyat. Kita letak tempoyak. Ini saya kecilkan api lagi ya. Dia punya bau nih kuat. Lepas tu apa kita panggilnya? Bau cili apa semua tuh. Rasa pedas, ada rasa manis daripada ikan tuh, pedas masam, sedapnya. Kita biarkan dia merendih dalam 2 menit lagi, kita padam api lah guys, oke? Sebab ikan nih tadi dia fresh, jadi kita tak perlu misalnya. Oke, kita tutup api. Selesai sudah kita masak. Oke guys. So saya nak letak dekat pinggan dulu, sebab kita nak makan. Kita ambil mana yang kita nak makan dia lah. Ini serai ini kita buang dulu guys. Kita ambil ikan aja. Oke, lagi satu. Oke guys, itu saja video saya untuk kali ini. Kita jumpa lagi di next video guys. Kita nak makan dulu. Nah, yang ini kita simpan dulu ke kuali nih. Kita ambil dia punya kuahnya. Kita ambil kuah dia sikit. Kita nak makan yang tadi tuh, yang tuh lain juga. Alright, nah, inilah keadaan dia ikan. Oke, bye, jumpa lagi di next video.